Lebih 20% pelajar sekolah rendah kini dikenal pasti mengalami masalah rabun, menunjukkan peningkatan ketara berbanding 10 hingga 15% sebelum ini. Ia sekaligus membimbangkan kerana kebanyakannya membabitkan tahap kuasa rabun yang tinggi. Pengarah Program Komuniti Pengesanan dan Intervensi Mata Rabun merangkap Timbalan Pengarah Korporat dan Kelestarian Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM, Profesor Dr. Syatriah Ismail berkata, fenomena itu semakin ketara selepas pandemik COVID-19 dipengaruhi faktor gaya hidup termasuk penggunaan gadget berlebihan dan kurang aktiviti luar rumah. Dulu kita tengok power sikit je, power 100, 200. Sekarang kita jumpa kebanyakan 700, 800. Salah satu sebab memanglah faktor keturunan, mak ayah pakai cermin-mata. Faktor yang kedua adalah disebabkan gadget. Gadget yang berterusan untuk tempoh lebih pada 2 jam, kurang aktiviti luar rumah, aktiviti macam main, bersukan, semua tu kurang di luar rumah, itu yang menggalakkan. Fenomena ni kita nampak selepas COVID. Dia naik mendadak peratusan masalah rabun di kalangan kanak-kanak. Berapa persen kalau kita boleh tahu? Kalau sebelum ni kita dapat dalam 10-15%, tapi sekarang ni dah lebih 20, hampir 20% di kalangan pelajar-pelajar yang ada masalah mata rabun. Sekolah rendah lah. Sekolah rendah dan dia banyak ke arah power tinggi pula. Dulu power sikit je. Sekarang itulah yang kita hadapi. Terus yang power 400, 500. Ya, bila kita jumpa, kita rawat, kita periksa tu power 400, 500 dan orang tak pakai cermin mata. Beliau berkata demikian ketika ditemui di majlis penyerahan cermin mata kepada pelajar sekolah rendah di bawah inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi KPT Prihatin Madani, Pengesanan dan Intervensi Mata Rabun di Auditorium Pentadbiran HPUSM di sini pada Ahad. Hadir sama Timbalan Pengarah Klinikal HPUSM, Profesor Dr. Zaidi Zakaria. Menurutnya, program berkenaan sudah dilaksanakan sejak 4 tahun dan merangkumi semua jajahan di Kelantan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah PPD, guru-guru sekolah, pasukan perubatan HPUSM serta optometris swasta. Yang kita dah bagi cermin mata untuk B40 dan asnaf, 1,200 cermin mata. Itu kebanyakannya daripada dana MAIB. Kita baru dapat dana daripada Essilor Foundation. Dia bagi cermin mata dalam 1,000 unit berharga RM180,000. Itu daripada Singapura. Dari Singapura. 180 itu peruntukan lah. Dia dana CSR saya rasa. Beliau menjelaskan kebanyakan pelajar yang mengalami rabun tidak menyedari masalah tersebut dan tidak mengadu. Namun guru mula mengesan apabila murid tidak dapat melihat tulisan di papan putih sekaligus menjejaskan prestasi akademik. Dia tak nampak sebenarnya dalam kelas. Jadi kita nampak pelajar-pelajar tu macam tertinggal dalam pelajaran, prestasi akademik tak bagus. Tapi sebenarnya dia tak nampak. Itu mesej yang kita nak sampaikan. Tambahnya, antara faktor utama peningkatan rabun dalam kalangan kanak-kanak ialah keturunan, penggunaan gadget melebihi 2 jam sehari serta kurang aktiviti fizikal di luar rumah. Sebenarnya memang gadget memang kena pantau hanya untuk komunikasi, bukan untuk game, bukan untuk homework, bukan untuk assignment sepatutnya. Dan kita pun kena ada waktu outdoor activity, aktiviti luar rumah tu memang kita kena terapkan balik. Kalau zaman dulu kita main kat luar rumah semua kan, tapi sekarang dah kurang, sangat kurang. Dia faktor-faktor persekitaran kita lah. Lifestyle kita kena ubah balik. Beliau turut memaklumkan pola masalah rabun kini berubah apabila kanak-kanak seawal 7 tahun dikesan mengalami masalah tersebut berbanding sebelum ini yang lazimnya hanya dikesan sekitar umur 12 tahun. Yang Prof kata tadi 20% daripada sekolah rendah tu umur berapa? Yang range daripada darjah 1 sampai 12 tahun. Ya. Dulu kita jarang jumpa darjah 1, darjah 2 yang masalah rabun. Sekarang dah ramai. Bukan selalunya dulu umur 12 baru nampak, masuk sekolah menengah baru nampak. Dalam pada itu, pelaksanaan program dibuat secara berpusat mengikut daerah dengan guru-guru dilatih untuk mengenal pasti pelajar bermasalah sebelum dibawa menjalani pemeriksaan mata dan rawatan lanjut. Pola masalah penglihatan mata rabun tu dah berubah. Itu yang kita buat di setiap pejabat pendidikan daerah. Jadi dia berpusat. Jadi guru-guru dalam daerah tersebut dikenal pasti melalui pendekatan dalam kelas. Jadi semua pelajar tu dibawa ke tarikh yang kita tetapkan. Mana-mana pelajar golongan asnaf
kita ada dana daripada MAIC. Mana-mana pelajar B40 kita ada dana daripada SC Law dan akan bantu kita juga selepas ni daripada etika takaful. Jadi banyak pihak yang membantulah sebenarnya yang membolehkan projek ni berjalan. Katanya untuk program kali ini membabitkan seramai 99 pelajar dari PPD Bacok dan Pasir Mas. Beliau berharap agar usaha itu dapat membantu mengurangkan masalah rabun dalam kalangan pelajar sekolah, khususnya peringkat rendah. Katanya kesedaran ibu bapa terhadap kesihatan mata anak-anak dapat ditingkatkan bagi mengelakkan masalah rabun berlarutan dan menjejaskan perkembangan akademik kanak-kanak. Nik Nur Zakia Abdullah dan jurukamera Izzatul Azma Sanusi, Berita iMedical TV.